Ibu bapa akan berasa bimbang jika melihat perkembangan anak mereka yang masih belum mampu membaca dan tidak mengenal huruf. Namun perkara itu boleh diatasi dengan perubahan luar jangka di Akademi E-Hakif apabila ada kanak-kanak yang mampu membaca hanya dalam tempoh beberapa hari sahaja. Menurut ibu kepada pelajar Akademi E-Hakif, Azwati Muhammad Azmi, dia tidak pernah menyangka anaknya yang mempunyai disleksia dan speech delay mampu membaca dalam tempoh 7 hari sahaja. Katanya, cabaran mengajar anak berkeperluan khas bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila anak sering keliru mengenal huruf dan sukar mengingat. Sebenarnya bukan mudah ya nak ajar dia dengan dia ada masalah disleksia, dengan dia ada masalah speed delay, dengan dia tertukar B dengan D dia tertukar, dengan masalah dia nak faham, nak mengingat tu lagi susah untuk dia. Dengan dia pun cakap tak berapa pandai kan. Jadi memang susah untuk ajar dia. Jadi di Akademi E-Hakif ni diorang ada teknik dan cara untuk nak ajar dia macam mana untuk dia boleh membaca. Jadi ibu ayah yang ada anak-anak disleksia, yang ada anak speech delay, jangan putus asa sebab di Akademi E-Hakif ni memang banyak boleh membantu anak-anak seperti ini. Pendekatan pembelajaran digunakan Akademi E-Hakif membantu anaknya menerima pembelajaran dengan lebih mudah sehingga kini mampu membantu rakan-rakan lain membaca di sekolah. Bagi Aida Sheila Muhammad pula, sebelum menghantar anaknya menyertai kelas tersebut, dua anaknya langsung tidak mengenal huruf dan tidak boleh membaca. Namun katanya, perubahan ketara mula dilihat hanya selepas 15 hari mengikuti kelas membaca dalam talian itu. Anak saya dua orang ni memang kosong, zero, dia tak kenal huruf dan memang tak pandai baca lah. So as a mother, saya memang sangat-sangat risau lah. So alhamdulillah lepas dia orang join kelas membaca online ni, saya nampak perubahan yang sangat besar. Dalam tempoh 15 hari dia orang boleh membaca and then automatically dia kenal huruf. Yang paling mengejutkan saya ialah dia orang boleh menulis. Bila saya cakap tu dia boleh tulis. So saya memang sangat bersyukurlah. Sementara itu, pengasas Akademi E-Hakif, Niza Khalid berkata, pendekatan yang digunakan ialah memberi fokus kepada teknik pembelajaran mudah dan mesra kanak-kanak agar setiap anak mampu menguasai asas membaca mengikut kemampuan masing-masing. Teknik yang kami cuba sampaikan adalah pendekatan psikologi kanak-kanak. Kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh menekan-nekan, kan? Dia lebih kepada menarik minat anak. Itu sahaja. Jadi sebab kami betul-betul berpegang bila mereka minat, mereka sendiri yang akan nak. Sebab diorang tak tahu kenapa diorang kena pandai baca. Kan? Jadi kita kena tanamkan minat. Barulah mereka boleh cepat pandai membaca. Alhamdulillah. Beliau dalam pada itu berharap supaya ibu bapa tidak berputus asa dalam membantu perkembangan pendidikan anak-anak, terutama yang berdepan cabaran pembelajaran. Katanya kemampuan membaca bukan sekadar untuk pencapaian akademik tetapi membina keyakinan diri anak-anak.